Seterusnya dipersilakan Sekolah Menengah Islam Abim Sungai Ramalua, Daerah Hulu Langat. Okey korang, hari ni kita nak bincang pasal video penilaian Anugerah Sekolah Cemerlang 2024. Korang ada apa-apa cadangan ke untuk video? Kata kita buat macam ni. Sekolah Menengah Islam Abim Semi Abim, sebuah sekolah agama swasta yang terletak dalam daerah Hulu Langat, Selangor, di bawah naungan sebuah NGO yang dikenali Angkatan Belia Islam Malaysia Abim, ditubuhkan pada tahun 1988. Visi Sekolah Menengah Islam Abim ialah institusi pendidikan bersepadu yang unik, cemerlang dan terbilang. Misi Sekolah Islam Abim yang pertama ialah melaksanakan pendidikan cemerlang yang bersepadu, berkualiti dan menyeluruh berlandaskan kepada falsafah pendidikan Al-Hikmah. Yang kedua, melahirkan insan yang berperibadi robbani dan haraki dalam merealisasikan sekolah perjuangan. Yang ketiga ialah memacu dan membudayakan kecemerlangan sekolah inovasi dan lestari ke peringkat antarabangsa. Yang terakhir, memperkasakan profesionalisme di dalam pengurusan dan pentadbiran sebagai pengupaya kecemerlangan sekolah. Antara kemudahan di sekolah ini termasuklah pendingin hawa, smart board, surau, kantin, pusat sumber, makmal sains, makmal RBT dan makmal komputer. Sekolah Menengah Islam Abim mempunyai 21 orang guru dan 240 orang murid. Al-Fuqara, orang fakir, Kepada asas sekular, kepada asas lain. Puan-puan, mengumumkan ketibaannya amat berhormat Dato' Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, untuk memasuki Dewan Utama. Dipersilakan. Siapa nama adik di tengah-tengah? Sufian. Sufian akan pejamkan mata bila saya minta Sufian pejam mata. Banyak dibimbing oleh guru-guru lah secara lebih dekat. Hubungan yang mesra antara guru dan anak menyebabkan anak lebih berkeyakinan untuk membina karakter yang baik. Pencapaian sekolah pada tahun 2024 adalah pada peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Pencapaian tersebut meliputi kurikulum, ko-kurikulum dan sahsiah. Penerima Piala Pusingan